sebelumnya semaya ada perkara sunat yang perlu kita lakukan. Gapo benda? Apakah perkara sunat tu? Jadi perkara sunat yang pertama yang boleh kita lakukan selain daripada azan dan iqamah sebagaimana video yang terdahulu. Jadi perkara seterusnya gapo? Iaitu bersiwak. Bersiwak ni sangat dituntut dalam agama lah sebelum semaya. Sangat dituntut dalam agama. Siwak ni gapo siwak tu? Iaitu perkara iaitu sesuatu perkara yang kesak. Sebab apa? Sebab nak menghilangkan kotoran di gigi kita. Di gigi kita ni nak menghilangkan kotoran kalau guna siwak tu. Kalau guna jari boleh ke tak? Jari ni walaupun benda jari ni ia benda kesak, tapi jari ni tidak boleh diguna sebagai alat siwak. Kerana apa? Kerana jari ni merupakan bahagian daripada tubuh. Tu sebab tu kalau guna jari tak dapat pahala sunat, tak dapat pahala bersiwak tu. Tu. Yang paling afdal kalau siwak ni guna kayu arak. Kayu arak. Kalau guna beru gigi misalnya, boleh ke tak? Boleh dah. Maksudnya apa? Dapat pahala dah. Tapi yang afdalnya guna kayu arak tu. Itu yang paling afdal. Kalau contohnya siwak kita tu kering, sunat bagi kita untuk membasuhkan siwak tu. Kalau siwak tu kering, sunat kita untuk membasuhkan siwak tu supaya apa? Basah lah, supaya lembab sikit. Jangan kering. Tu. Banyak pahala kalau kita guna siwak ni. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Baihaqi, katakan solat rakaatani, 2 rakaat bisiwakin, dengan siwak, afdalu, lebih baik, lebih elok, min sab'ina rakaatan, daripada 70 rakaatan bighairi siwak, dengan tanpa siwak. Tapi faedah hadis ni bukan bermakna pahala siwak ni yang dibilang sebagai 70 kali pahala tu berbanding dengan semaya Jumaat yang dikira sebagai 27. Bukan nak katanya siwak ni lebih lagi daripada pahala berjemaah. Kadang-kadang tu 1 rakaat bagi berjemaah tanpa siwak dengan semaya sunat bersiwak tu, pahala berjemaah tu lebih besar daripada bersiwak. 1 rakaat jemaah tu kadang-kadang melebihi daripada 70 rakaat dengan bersiwak. Maksudnya apa? Maksudnya kalau contohnya orang semaya sunat 2 rakaat. 70 kali dia guna siwak, 7 pahala, 70. Lepas tu mana kalau seorang tu semaya berjemaah. Yang mana ke lebih? Kadang-kadang tu lebih semaya berjemaah lagi daripada orang semaya seorang diri dengan bersiwak. Faham tak? Orang yang semaya berjemaah tanpa siwak dengan orang yang semaya seorang diri bersiwak tu lebih pahala orang yang semaya berjemaah tanpa siwak ni berbanding dengan orang yang semaya seorang diri bersiwak. Faham tak situ? Itu dari segi uraian ulama lah. Dari segi uraian ulama mengikut dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Habis itu. Sunat seterusnya. Sunat bagi seorang laki-laki. Sunat bagi seorang laki-laki nak semaya.
Sunat bagi dia untuk memakai dua jenis pakaian. Dua jenis pakaian. Belah atas dua, belah bawah dua. Belah atas dua, belah bawah dua. Belah atas sunat bagi dia memakai komis dengan lidah. Bagi atas. Bagi sebelah atas sunat bagi laki-laki itu untuk memakai komis dengan lidah. Manakala sebelah bawah sunat bagi laki-laki itu memakai izar dengan gabah, dengan seluar, dan seluar belah bawah sunat. Komis tu apa benda? Komis ni iaitu perkara yang berpisah daripada badan. Perkara yang berpisah daripada badan yang mempunyai poket dengan gabah, dengan lengan baju. Kalau mudah-mudah kekeknya baju Melayu ko, kota ko, dia ada poket. Lepas tu kain tu kain pisah daripada badan. Tu komis. Tu. Bukan ya sekali dengan badan lah. Ya pisah dengan badan. Maksudnya ada apa ni? Ada lengan baju, ada apa ni? Lengan baju. Lepas tu ada poket. Tu. Lepas tu manakala lidah ni iaitu satu kain dari pertengahan pusat, daripada atas pusat hinggalah ke atas, hingga bahu ke atas, hingga ke bahu ke atas. Itu dipanggil apa? Lidah. Dipanggil lidah. Kain daripada sebelah atas, daripada pusat hingga ke atas, hingga ke bahu, hingga kedua bahu dia. Itu dipanggil lidah. Manakala izar ni iaitu kain daripada atas pusat hingga ke bawah, hingga ke bahagian bawah. Seperti apa? Seperti seluar, seperti kain, seperti kain pelekat misalnya. Jadi bermakna sini apa ni? Bermakna sini bagi laki-laki itu sunat pakai dua. Maksudnya kalau sebelah atas sunat pakai komis seperti kuta kau, seperti jubah kau, sunat pakai komis dengan lidah. Dengan lidah. Tu sunat bagi dia. Maksudnya apa? Pakai komis dulu, lepas tu pakailah lidah. Pakailah lidah. Pakailah lidah. Lepas tu sebelah bawah pakai seluar dulu. Lepas tu pakai seluar lagi, iaitu pakai kain pelekat. Pakai kain pelekat ataupun orang panggil kalau ni orang tak pakai mana seluar, kalau pakai kain pelekat dalam dia pakai luar pendu. Luar apa ni? Luar boxer ke? Boleh kira juga. Boleh dikira juga. Jadi dua kain lah, jangan pakai so. Tu sunat pakai dua. Belah atas dua, belah bawah. Belah bawah pun dua. Kerana apa? Kerana berdasarkan hadis Nabi SAW katakan, la yusalli ahadukum fi sawbi alwahidi laisa ala atikaihi syai'un. Janganlah daripada kalian tu, la yusalli ahadukum, janganlah kalian tu semaya dalam keadaan fi sawbi alwahidi, dalam satu pakaian saja, dalam satu baju saja. Laisa ala atikaihi syai'un. Laisa ala atikaihi syai'un. Kerana rugilah. Tu. Habis itu. Batu manakala bagi perempuan, sunat bagi perempuan tu, sunat bagi perempuan pakai 3 helai pakaian. 3 helai pakaian. Lagu mana bagi perempuan? Yang pertama sunat bagi perempuan untuk memakai tudung. Lepas tu memakai tudung sebab apa? Nak menutup kepala dengan nak menutup apa ni? Leher. Apa ni? Tekak dia. Nak menutup semasa
sebelum semaya lah. Lepas tu sunat memakai kain sebelah dalam. Maksudnya apa? Nak menutup baju, menutup tubuh dengan nak menutup kaki sebelah bawah. Tu. Pakai labuh lah, pakai labuh. Lepas tu sunat untuk memakai telekung. Telekung semaya. Telekung semaya. Telekung semaya pakai. Pakai yang ketiga tu sunat pakai telekung. Jadi tiga jenis lah, tiga jenis pakai ye. Bagi orang perempuan. Bagi orang perempuan. Habis itu. Lepas tu sunat bagi seorang musalli juga. Sunat bagi seorang musalli juga untuk memakai kufiah. Kufiah. Sunat untuk memakai kufiah. Kufiah ni apa? Kopiah lah. Atau pusaka. Kopiah. Sunat bagi seorang musalli tu, seorang lelaki tu untuk seorang musalli tu untuk memakai kopiah. Sunat. Kerana apa? Berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, katakan khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah, hendaklah kamu tu memakai khuzu zinakum, memakailah perhiasan bagi kamu tu inda kulli masjidin, ketika kamu nak pergi ke tempat ibadah. Seperti masjid lah. Ketika sebelum pergi masjid tu sunat kita pakai piang. Jangan buat dogo lagu tu lah. Jangan buat dogo lagu tu. Lepas tu seterusnya sunat juga bagi seorang musalli, seorang lelaki lah, seorang lelaki yang nak semaya tu. Sebelum semaya dia sunat memakai imamah. Sunat memakai imamah. Imamah. Sunat belum imamah tu sunat memakai lidak dulu. Lidak ni sunat letak bahu alik. Apa ni sunat memakai lidak. Lidak ni cara dia nak pakai lidak ni bukan pakai lidak tu tok bahu alik kanan. Tak. Maksudnya apa? Kain sebelah kanan, ujung sebelah kanan tu tok alik kanan, ujung alik kiri kain lidak tu, ujung sebelah lagi tu tok bahu alik kiri. Maksudnya apa? Bagi likung gini, bagi likung ke atas, bagi likung ke atas gitu. Bagi likung ke belakang gitulah. Likung kain belah kau ni, jolok kau ni, kain sebelah kau ni, jolok kau ni. Jadi biar nampak dua. Habis itu. Lepas tu sunat seterusnya iaitu memakai imamah. Sunat bagi seorang musalli lelaki tu memakai imamah. Memakai imamah. Imamah ni apa? Serban lah, serban. Jadi persoalannya di sini, nak dapat pahala sunat pakai imamah. Lagu mana cara pakai imamah? Pakai imamah pada, kalau contohnya pakai imamah tanpa beli. Tak beli imamah di kopiah. Adakah dapat pahala sunat? Dapat dah pahala sunat. Tapi yang afdalnya bagi beli. Beli imamah, beli serban tu dekat piah tu, dekat kopiah kita tu sunat beli ke. Atau afdal lagi lah. Kalau bagi tok atas pahala lagu tu dapat dah. Dapat pahala memakai imamah, tapi afdalnya beli. Jadi pada beli tu ada sunat dia juga. Sunat belik tu sunat mula ke alik kanan. Sunat mula ke alik kanan. Lepas tu sebelum nak belik tu sunat baca doa. Sunat baca doa. Apa ni? Sunat baca doa. Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Dengan nama Allah di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca doa tu. Bismillah. Masa belik tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengikutlah belik gitu. Habis itu. Lepas tu berdasarkan hadis mana? Iaitu berdasarkan hadis satu hadis mana kata kawah. Salatun tatawwu'in, salat sunat. Wa faridatin bi imamatin, dan semaya fardu. Ta'dilu. Dapat ganjaran ta'dilu khamsan wa ishrina, iaitu 25 salatan bila imamatan, iaitu dengan
apa ni maksudnya nah. Orang yang semaya sunat dengan semaya fardu yang semaya dengan imamah, pahala dia tu 25 kali ganda daripada orang semaya dengan keadaan tanpa imamah. Sama ada semaya sunat ataupun semaya fardu. Pahala kira lebih dah semaya orang yang pakai imamah 25 kali ganda. 25 kali ganda. Manakala wa Jum'atin, manakala semaya Jumaat pula lah kena. Wa Jum'atin bi imamatin, iaitu semaya Jumaat dengan imamah dengan pakai sebel. Tak dilu dikiranya. Bilangan dia ke mana? Tak dilu sabi'ina, iaitu 70 Jum'atan bila imamatin, iaitu dengan 70 tanpa imamah. Dengan 70 tanpa imamah. Maksudnya ganjaran itu lebih orang yang pakai imamah lah. Lebih pakai imamah. Orang semaya fardu biasa, kalau semaya fardu biasa, dia kalau semaya dengan pakai imamah dapat 25. Manakala orang yang tak semaya dengan pakai imamah tak dapat 25 pahala. Tak dapat 25 kali ganda tu. Dia dapat kalau semaya Jumaat boleh dapat 27. Kalau semaya Jumaat tak apa pula 27 tambah 25, lebih lagi lah. Lebih lagi lah misalnya lagu tu. Tu. Lepas tu seterusnya sunat bagi seorang musalli. Sunat bagi seorang musalli untuk membaca ta'awuz. Sebelum dia mengangkat takbir tu sunat membaca ta'awuz. Lagu mana baca? Minta perlindungan Tuhan. Baca kan lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca tu. Sebab apa? Sebabnya kita kena baca ta'awuz ni kerana semaya ni ditutup khusyuk. Tutup khusyuk untuk apa ni? Khusyuk tu perlu dalam semaya. Jadi kalau kita nak khusyuk, kita kena minta dengan Tuhan supaya berlindung daripada penyakit waswas dan gangguan syaitan. Jadi lagu mana? Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu. Lepas tu sunat baca lagi. Lepas kita baca ta'awuz, sunat kita membaca qul surah An-Nas. Baca surah An-Nas sekali cukup dah. Baca surah An-Nas sampai habis. Lepas tu kalau contohnya mari waswas sangat juga. Waswas sangat. Waswas sangat. Lagu mana kita nak buat? Iaitu sunat bagi kita paling ke kiri, udah balik kiri. Kalau tak ada jemaah lah. Kalau tak ada jemaah, kita ludah sikit lah. Ludah masjid kita. Tapi kalau ada jemaah tu jangan waktu buat elio lah. Balah jemaah sebelah. Gocok tu bola. Jangan sampai gitu. Tapi sunat lagu tu lah. Lepas sudu lagi. Ni orang kalau jenis penyakit waswas kuat sangat. Lagu tu lah cara dia. Lepas tu lepas ludah alik kiri tu bacalah doa ni. Kalau tak ada penyakit waswas, baca terus doa ni. Baca kan dah. A'udzubika min hamazati syayatin. Minta berlindung daripada panas syaitan ni. Wa a'udzubika an yahduruni. Daripada kehadiran mereka ni. Minta berlindung dengan Tuhan. Minta berlindung dengan Tuhan. Itulah baca kan dah. A'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika an yahduruni. Baca doa tu. Lepas tu sunat bagi kita sebelum mengangkat takbir lagi, iaitu sunat untuk letak tangan kita ke kiri, ke dada alik kiri. Tak sikit tak gini. Ambil alik kanan, tak lah betul sebelah kat takbir. Lepas tu tak bawah. Ni nak mensyaratkan kepada jantung kita. Jantung kebiasaan ramanya alik jantung alik kanan. Kalau jantung dia alik kiri lah mana lahir tu jantung. Jantung dia alik kanan. Jadi lagu mana kira? Lepas tu kiranya tak jantung, tak tangan alik kiri juga. Kenapa ikut adatnya semuanya kebiasaannya alik kiri lah kau. Jari-jari sekali alik kanan. Jari-jari sekali alik kanan tu.
Pada tika tak jari tak tangan kanan tu ke jatuh ke alik kiri, dada alik kiri tu, sunat kita baca doa ni. Baca doa kan dah. Subhanal malikil khallaqi fa'ali. Maha suci Allah yang menjadikan akal segala perbuatan makhluk. In yasha yuzhibukum. Jika kamu mahu, nescaya kamu akan membinasakan. Wa in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan nescaya kamu akan datangkan makhluk yang baru. Kerana apa? Kerana demikian itu kamu mampu untuk berbuat. Tu. Nak katanya tu doa dia. Jadi antara banyaklah. Jadi siapa-siapa boleh beramal tu, alhamdulillah. Beramal ni tak mestinya kena istiqamah. Boleh sekali dengar ni sekali, lepas tu kita reti, kita faham, kita terus buat lalu. InsyaAllah. Kalau ikhlas, insyaAllah boleh istiqamah sampai meninggal dunia. Faham tak faham? Tak faham? Sudah. Tak faham, tanyalah. Assalamualaikum.